daripada makna rasa malu yang sepatutnya ada kepada jiwa orang-orang yang beriman, yang kalau tanpanya ianya akan banyak membawa kepada seseorang itu keluar dari landasan-landasan dan batasan-batasan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mulianya orang yang malu ketika mana dia menjaga batas-batas yang telah pun dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu yang tinggi membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala tindakannya. Oleh kerana itu baginda Rasulullah SAW ketika melihat ada seorang yang memarahi kepada saudaranya kerana rasa malu yang sangat tinggi sehingga melenterinya dan mengatakan, apalah si malunya. Nabi mengatakan, biarkan dia dengan rasa malunya, kerana malu itu adalah merupakan tanda iman. Dan Nabi mengatakan, al-haya la ya'ti illa bi khairin, kata Nabi. Malu itu tidak akan datang kecuali dengan perkara yang baik, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup dalam dunia yang hari ini malu sudah semakin terhakis dalam hati dan jiwa manusia, sehingga akhirnya kita melihat daripada perlakuan manusia yang melihatnya lebih merasa malu daripada orang yang melakukannya. Bahkan kita tak sanggup ketika itu mendengarnya, tapi ada orang yang sanggup untuk nak menyuarakan dan bercakap tentangnya. Sedangkan ketika mana mata memandang merasa malu, tetapi perlakuan dan tindakan itu tidak malu. Demikian besarnya daripada makna malu yang akhirnya dia menjadi sirna daripada manusia. Oleh kerana itu, hendaklah kita benar-benar memupuk rasa malu di dalam diri kita. Begitulah juga memupuk rasa malu dan letakkan daripada rasa malu itu kepada